Di waktu awal pengumuman yang dibuat oleh Timbalan Menteri Besar YB Datuk Dr. Fazli Hassan, di peringkat awalnya kita neutral sahaja. Ia sebuah peluang untuk rakyat Kelantan nak mencari rezeki. Jadi kita alu-alukan di peringkat awal. Sapalah keesoknya, orang yang sama, event yang sama, masa lain tiba-tiba mengeluarkan kenyataan bahawa sedang meneliti. Tengah nak cek balik kata syarat pelesenan gitu gini lagu mana. Apa yang kami ambil tindakan dengan mengeluarkan kenyataan media, bunyi agak keras sikit lah apabila kami tidak bersetuju dengan tindakan tersebut dengan menyatakan kerajaan negeri telah melaksanakan kaedah umum kebenaran dulu, kaji ataupun teliti syarat kemudian. Pada kami satu petanda yang work ethics ataupun tak ada good governance. Betul. Dengan umum dulu dan kemudiannya kata syarat, tempoh syarat nak luluh tu dah berapa ramai dah orang pergi. Sedekah sebelum ada kenyataan didun pun dah ada orang yang mendulang. Tapi yang tu tak apalah, kita boleh faham lagi. Cumanya apabila diumum daripada mulut pimpinan negeri di sidang DUN, keluar beritanya merata-rata. Betul. Di tengah tak ada syarat tu, macam mana kita nak kawal selia? Sebab hari Isnin tu hanya rakyat Kelantan boleh dolemah, dia boleh dibuat di tanah kerajaan. Persoalan besar yang kita timbulnya ialah siapa nak cek. Kata orang hok gi tu betul-betul orang Kelantan. Dijeli bersempadan dengan Perak, di Gua Musa bersempadan dengan Pahang. Yang keduanya, bila diumum kata sedang meneliti tanpa memberitahu dengan jelas benda ni nak siap bila. Jadi pada 18 hari bulan kami keluar kenyataan media bahawa kena segerakan pemakluman tentang syarat tu sah.